Tahu tak, kat dunia ni ramai sangat orang yang dia kononnya rasa busy. Bila kita cari dia, dia selalu cakap busy. Bila kita jumpa dia tergesa-gesa. Kehidupan dia ni kan, selalu dia tergesa-gesa. Kononnya busy, tapi hakikatnya orang macam ni hidup tak produktif pun. Kalau tak percaya kan, cuba minta dia punya daily schedule dia, jadual harian dia, apa yang dia nak capai Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Cuba tanya dia, hari Isnin tu, esok tu nak buat apa? Nescaya orang macam ni tak ada pun jadual. Macam mana dia boleh rasa hidup dia busy sedangkan dia tak ada jadual hidup? Apa yang terjadi sebenarnya kalau korang berada dalam situasi yang macam ni? Sebenarnya korang tak busy. Korang adalah manusia yang tak pandai urus diri, tak pandai urus kehidupan, tak pandai urus masa, tak pandai urus prioriti. Sebab tu hidup rasa macam sempit, rasa semua benda tak sempat nak buat. Bukan tak sempat, you yang tak susun elok-elok, you yang tak buat prioritization untuk hidup lebih teratur dan lebih rasa tenang.